Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke dunia Badul. Hari ni saya dengan kakak dengan adik, kita orang nak pergi cari ikan. Buat sound snack. Kakak baru beli snack. Okay geng, hari ni saya nak pergi cari ikan, tapi tak tahu lagi kat mana. Kita jalan dulu geng. Kalau kita nampak, kita tangkap je lah. Let's go. Geng, kita dah sampai dah geng. Ada orang berjala lah. Tak apalah, jala je lah. Geng, kita dah sampai dah geng. Tapi kakak tidur, ada dalam kereta. Kakak tidur, biar dulu ada tidur. Wih, tu. Tak apa geng, saya berjala. Mana? Tu, atas air tu. Buaya ke tu? Cepat, apa benda tu? Buaya, mana? Tu. Yang mana? Tunjuk pakai tangan. Tengok atas air, dia berenang. Ikan belacak. Geng, saya tak sangka. Saya rasa air kali ni cantik sebab dia macam mengalir. Pada pendapat saya, kalau mengalir ni ada udang. Tenang di sampingmu. Ada orang menyanyi pula. Geng, kat situ ikan timbul kan, macam bandaraya. Bawa baldi je. Nak beli beg apa? Nak beli baldi. Kau tengok baldi ni dah berkarat dah. Dia yang kerja kan. Tengok geng, daripada pertama saya dapat apa geng. Korang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe. Baling terus. Masuk ke dalam terus baling. Baling je. Johnny. Anjing lah kat situ. Anjing tu. Baling terus. Mari kita tengok ikan apa. Ingat kau ulau. Ha? Ui. Belanak tu. Belanak besar. Oh betul lah, belanak main atas permukaan air kan. Uish, dah besar. Banyak ikan kita dapat hari ni. Geng, tengok geng. Nak letak air tak sikit letak air sikit. Kau tengok satu kerja kau nak angkat air tu sekali. Wah. Tak apa nanti. Ui, tengok tu. Ada lagi kan? Dia tembok lagi. Tengok geng. Saiz dia. Nanti kalau pakai jala. Dia ada 2 inci. Ui, pakcik kau. Ikan melompat oi. Tak apa, nanti kita ada beg tu. Baldi apa letak umpan tu. Tak tunggu. Tak kena letak daun tu. Dia tak daun. Kamera ala ke sini sikit, baru nampak sikit ikan lompat tu. Ya nampak kan. Tak nak cakap banyak nanti orang komplain. Ya dah pelik dah, tempat sama lah. Tak apa, itu mungkin bandaraya. Syok hari ni kan, air cantik. Cian dia nyanyi ke sungguh-sungguh orang. Tapi dia nyanyi kat Pantai Kelanang je. Nyanyi tak kira tempat mana pun kena serius. Kena bersungguh-sungguh. Salahnya nyanyi dalam karaoke jamban pun suara tak boleh keluar kan. Orang tension kita sembang.
Talapia ada seekor talapia. Campak. Ambil. Air masin ni sini ni. Tak fikir orang ni yang lah. Okey. Tutup pakai daun. Elok je aku rakam kau lompat kat tepi kamera. Itu dia tempat timbul kan? Kita kena ambil plastik. Dia lompat keluar ke? Ke ada udang? Udang galah besar. Saya rasa kalau abang nak dapatkan udang galah, abang kena baling ke rumput sikit. Tengok tu ada apa? Wih, mati. Ada udang ikan besar. Ada ikan besar. Ha, ada udang kat situ. Kan? Ya kot. Ada. Besar. Bukan besar lah tapi kuat lah. Ada. Kuat. Kecil. Kau kata kenapa kecil-kecil udang? Ini mesti air siakap ni sekarang ni. Oh, syok lah. Macam ni jala dapat. Okey, ni kalau buat kering sedap kan? Orang cakap. Tak sempat kering lah, kita makan dulu lah. Ikan ni boleh capai saiz sampai 2 kilo 3 kilo. Mana yang besar-besar tadi ke rasa kuat. Talapia kot yang langgar kuat. Macam tak nak. Ambil. Ada talapia kecil. Talapia tak payah. Kecil. Weh, ketam pun ada lah. Mesti tengok ketam. Yang dapat ketam kan? Oh ni. Ini dia. Ketam apa ni geng? Kita kasih dia keluar dulu. Ketam batu ke? Woi, dia gigit kau. Oh, orang dah biasa lah dengan ketam. Bukan lah kau. Ketam kan? Ambil, buat balik. Wow, betul. Lepas balik lah. Biarlah. Benda boleh makan juga pun. Talapia ni ambil lah. Alang-alang dah naik ke darat dah. Buntal. Talapia. Wih, ada ikan. Ni ikan ni. Main tengok ni. Tengok ni. Ikan apa ni? Oh ni. Ini geng. Kan saya dah cakap tadi.
Ikan apa ni? Teka. Ni lah dia teka kan cakap banyak pula marah. Ui, tengok tu. Kat tepi ni. Masalah tak boleh lepas ni, kepala dia dah masuk. Tak, masalah kat tepi ni ikan lagi. Bapak ikan ni. Wah, maling balik bang. Abang tu kat situ je. Buih tu. Geng, tengok kan, susah nak buka ni. Ikan siakap geng. Geng, anak siakap geng, tapi itulah Kojol. dah lembik dah. Saya buka tu tak boleh. Ambil lah geng. Mungkin kita akan dapat bapak dia depan ni. Yang ni biasa je, tilapia. Ya, ini mesti korang kena tengok ni. Ya. Weh, makin banyak siakap kita dapat weh. Weh, makin banyak siakap oh. Weh, geng, 2 ekor geng. 3 ekor. Tak. Itu ada. Ha? Situ ada ekor ni bukan? Ni itu. Bukan. Ini tilapia. Mana kita dah dapat. Kalau dah dapat dah lah baldi seekor 3 ekor lah. Tapi kalau dah lekat kepala dia memang payah lah geng. Sekejap. Okay. Weh, ada benda ikan jatuh lah tu. Tak tahu siakap ke apa. Biar kita jatuh siakap pun kita buat tak tahu. Sebab kita dah banyak siakap lah. Lepaskan balik. Ni kecil ni kita lepas balik. Okey, hidup. Wah, besar geng. Ni belanak. Belanak ni dah besar ni. Ni yang main tadi kan? Agaknya kot. Siapa dia nak lepas? Mari kita tunjuk siakap yang besar sikit. Saiz sekilo lebih lah. Sekor RM15. Sekor RM15 ni kan. Ni ni. Wow. Badu sekarang dah kerap dapat siakap lah. Siakap. Siakap cendol. Dah kita main tempat cendol. Kalau kita main tempat gorgon yang kita dapat. Okey. Ni bukan plastik ni, guni ya. Ni seat kereta. Selalu kat situ yang selalu ada benda-benda. Cakap sana. Ui. Slow. Ui, cakap saja lah. Gagak lah. Ya. Ni jatuh, cakap. Cakap dah macam tilapia dah. Sebab dengar cakap joki. Tension kawan. Cakap telur ni. Kalau tak percaya kan, kita check dekat kayu-kayu. Ada banyak kayu ni. Main sini. Tunjuk ni telur-telur telur ikan. Ni nampak ni. Nampak ni. Putih-putih ni telur-telur ikan ni. Ya. Telur ikan. Kalau bukan telur ikan, telur siput. Tapi kita tak nampak pun siput kat sini kan. John. Panggil. John ni? Ni bukan John, ni Linda. Cina. Kita try bagi dia seekor Tengok Dia makan tak? Ni Linda ni pun nak. Tu makan lah tu ikan tu. Dia apa guna dia ikut gitu lah. Oh, Linda ni makan. Nampak ya? Ya. Makan bagi tilapia lagi. Dia nak belanak. Ni makan tu, nampak tu. Oh tak. Bagi atas jalan raya kereta. Kau. Nampak ni. Telur ikan
Ninja nak tali piau lagi lah. Bagi je lah. Boleh kan? Nah. Ni tak nampak lah. Uish, betul lah cakap banyak lah. Pandai pilih tempat lah bang. Dia dapat ada anak bang, nampak tu. Yang ni dia tak ada anak. Dia yang makan. Doakan kakak dengan abang dapat cakap besar. Murahkan rezeki. Tahu? Tapi jangan lupa subscribe Dunia Badul. Tahu, doakan kakak lah dengan abang. Murahkan rezeki, beri kebahagiaan. Tahu? Tepi kereta tu. Tak ada. Ada talapia. Talapia je. Ada? Anak siakap, talapia dengan belanak. Mari tengok. Ui. Ni apa ni? Barakuda. Siakap, siakap dia colour ya. Hybrid ni. Belang-belang lah. Kecil lagi kan? Dah datang dia ni hitam dah. Anak dia kecil lagi. Geng ada ikan besar geng. Jauh dia ikut abang. Talapia punya. Tempat dia gini banyak daun-daun lah. Aduh, ada benda masuk dalam kasut. Ada benda masuk dalam kasut. Lepas tu terpijak pula. Aduh. Ya, mas, fish. Apa perasaan korang? Tak, cakap ni, apa perasaan korang bila korang jalan anak korang kata dapat small fish? Macam ni. Dia mami. Wah. Nah. Ya ke tadi? Tak ada benda masuk. Ni siput Siput ni yang buat kaki aku terbelah. Dia siput tu termasuk dalam kasut. Lepas tu saya pun pijak pula siput tu. Ui, cantik ni. Ma. Aduh. Dia ambil ini. Talapia je Ni. Cantik. Dia tak ada kerja kan? Mainlah tolong. Tak, dia semak-semak. Tak boleh. Ada baju kan? Tak muat. Sekejap lepas pijak siput tajam tu petik kaki rasa tak boleh gerak. Dalam tu. Dia nak tembak lagi tu. Jom, nak tengok. Cepat ya. Tu. Lari sikit. Jangan balik exactly. Slow. Okay, adik duduk sini. Kau tengok.
Oh, ada. Ada. Alhamdulillah. Jatuh dia besar. Ui, kuatnya. Bulan. Ya, ini dia yang kita nanti-nantikan. Kita tak dapat siakap besar, kita dapat bulan. Oh, ini yang timbul-timbul tu. Tengok tiba-tiba ramai wah. Tik. Tapi tu lah, Tik. kaki dah sakit dah. I see a big fish. Big fish. Wow. Kalau saya abang wah. Oh, besar-besar kita dapat puati. Sisa. Ni tempat air keluar tu ada lagi. Pop. Okay, cikgu baby. Ya. Sekarang ni rekod dalam Malaysia baru dapat ikan bulan. Kiri. Yang kiri tu tadi. Tu. Saiz ni kan, korang pernah dapat tak jala? Kakak. Ni lompat. Tu ada lagi ya. Sekejap cuci jala dulu. Tu ada ikan. Oi. This was water. Ni siakap tu. Ni air keluar bang. Patut ada ikan banyak. Oh, kotor. Udang tak ada pun, seekor tak ada udang. Jatuh dia. Jatuh. Tak apa. Ini tak apa. Sakit nanti kena tajam. Langkas. Gede. Sebab kita dah jala dia punya king. Sekarang macam biasa lah. Hari ni kita dapat belut, terus senyap. Lepas ni dah dapat dia punya king, senyap terus lah. Kakak come here. Dapat siakap lagi. Ya. Hmm. Ya. Siakap. Ada ya. Apa? Ikan apa ni geng? Kakak, ni apa ikan ni? Warna masa. Hah? Warna masa. BJ. Brown fish. Brown fish. Brown fish, okey lah. B okey betul. Papa. Oh. Sia. Tu bikir kan? Apa slide mah. Gelonso. Dirt. Ini dirt. Ikut je. Ini dirt. Oh nak flower. Dia tak makan kan? Makan. Dia dah follow kita tadi. Ya tadi kat sana tiba-tiba anjing ada. Ramai. Bagi kat dia.
Dapat flower. Kakak, adik dapat flower. Tengok. Cukup lah kan. Ha. Kaki dah cedera lah, tak boleh tu lah. Kita pergi tengok konsert je lah. Kita lepak tepi pantai je lah. Lagi ya. Hah? Nak jalan lagi? Snacky. Hasil kita banyak ni. Kalau nak beli mau 200 lebih. Nak bagi kat Apple. Snackfish. Nak bagi dia apa? Talapia. Siakap. Dah. Okay. Snack. Hey, siakap makan. Ha. Kakak. Ya, fish. Anjing makan siakap kan? Anjing makan siakap kat sini. Dia tak makan lah. Kereta takut. Takut. Tak. Makanlah siakap tu. Gila lah tak makan siakap weh. Ambil balik. Ambil balik. Snack kau dua. Snack. Oh, dia makan. Orang cali. Dia rasa terancam. Dia tengok orang naik Alphard tadi lalu. Takut. Okay, tunjuk ikan. Nak tunjuk kat tempat lain. Tunjuk kat sini. Dia tuang atas ni Kakak tengok ikan. Dekat dalam plastik tu ha. Ha? Okay gang. Sebelum kita pergi, saya tunjuk dulu hasil kita. Ui. Cakap. Jangan jala tu tengok. Selamat saya tu menjala. Geng, orang kaki jala tu dah datang kan. Ma. Nasib baik saya dah habis dah. Weh, memang ada orang komen tu nama kawan abang kaki jala. Ya? Kaki jala. Kata siap sayang ha. Dia lah yang menjala kat sini. Mami. Ya, kita simpan ikan ni semua. Nak ke? Nak small? Okey. Ha. Ikan ekor. Okey. Oh. Cuba abang tolong. Abang tolong. Uncle. Pak Long eh? Oh. Yay. Geng, puas hati yang dapat usahanya ni. Bagi anjing lah. Bagi anjing. Hehehe. Simau. Walaupun orang kata ikan bulan tak sedap, dia bagi. Weh, sedap lah. Ayah habis. Saya tak pandai masak. Habis saja. Beranak. Ni siakap. Semua siakap. Ayah. Nak lagi? Dia nak bagi anjing punya. Dia lelap tangan dia kat baju lah. Geng, pada siapa-siapa nak beli baju macam kakak pakai ni, ni. Tekan je dekat link tu, geng. Okay geng, jom. Saya nak kemas-kemas, lepas tu saya nak pergi pantai. Geng, dapat juga dalam sekilo geng. Tengok, 1,5 kilo kot. Puas hati. Ui, ayam hutan tu. Ayam hutan tu. Tu. Itu ada kedai, ada kebunnya, ada kandang. Ayam sawit ayam sawit. Ayam sawit. Ya, dia campur dengan ayam hutan sekali tu. Ni kalau korang nak tahu, ini family saya kan. Ini adik saya ni. Ni, adik nombor 8. 7 Nombor 7. Adik ramai sangat. Ramai sangat. Kebetulan dia pun lalu sini. Nasib baik dia tak bawa jalan. Kalau tidak, habis juga ni ikan kat sini. Mau 10 kilo kita bawa balik hari ni. Tengok geng, orang tu dia baru sampai kan. Lepas tu dia tak jadi nak jalan sini. Ikan dah habis tu. Sorry. Panas nampak tak adik? Nah, ingat nak pergi Apple. Hai. Bye-bye. Okay geng, saya dah sampai kat pantai ni. Sambil lepak-lepak kita nak main masak-masak sekejap lagi. Okay geng, rasanya setakat ni je lah video daripada saya. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.
Dadah. Bye-bye. Dunia badul. 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 Badul, 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 badul. D-A-A-A-A, Dito. D-A-A-A-A.